saham dia tu turun sebanyak 6 juta. 6 juta turun, mana kata kerugian 6 juta. 6 juta tu menyebabkan dia terus turun tangga nombor 2. Tapi nak kata tangga nombor 2 terkaya dunia dengan nombor 1 terkaya dunia pun, harta tak sampai 200 juta dolar pun. Harta lebih kurang 180 lebih. 190 lebih kurang macam tu. Juta sahaja. Nak capai kekayaan sehingga seorang tu ada 3 bilion pun tak jumpa lagi. Yang ada cuma ratus-ratus juta saja dia punya kekayaan. Jadi dalam bab kekayaan makhluk ni, hak paling kaya sekali Sulaiman alaihissalam. Punya nak kata kayanya Nabi Sulaiman sampai dia berani minta ke Allah Ta'ala nak bagi makan sekalian makhluk. Tu kata berani. Macam kita lah, bila tahu kata gaji besar sikit, beranilah nak buat loan tu kereta besar sikit contohnya. Kalau gaji 3,000, nak buat loan kereta Honda pun segan. Tapi bila tengok-tengok gaji 12,000, ni bukan setakat kereta Honda ni kata. Ni silap-silap kereta Alphard pun boleh order ni. Pasal Alphard nak bayar baru 3,700 sebulan. Gaji 12,000, kira baru pakai suku. Ada lagi 9,000 contohnya. Berani ya. Tu kita manusia. Manusia ni bila dia ada lebih, dia jadi berani. Maka dia berani minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak bagi makan semua makhluk. Pasal dia rasa dia kaya. Dia rasa dia memerintah. Semua makhluk ni dia perintah. Angin. Hari ini mana ada orang boleh perintah angin? Walaupun ada satu klip video dekat Indonesia tu tak, ada satu puting beliung kat Bendang. Tak tahu mana mai seorang pakcik ni konon-konon dia boleh kontrol taufan tu. Padahal bukan dia kontrol pun taufan tu pergi mana tangan dia pergi lah, tapi nampak macam dia kawal lah. Tu kekuasaan Sulaiman alaihissalam. Allah Ta'ala kata, tak mampu kau nak bagi makan semua makhluk aku ni. Minta kata 3 hari boleh, 3 hari. 3 hari tak boleh. 2 hari tak boleh. Sehari pun tak boleh, kau tak mampu Sulaiman. Minta juga, kata sekali makan. Sekali makan. Allah Ta'ala kata tak apa, try. Sulaiman pun kumpullah makanan berhari-hari. Ada riwayat kata 40 hari, ada riwayat kata 10 hari. Berhari-hari ni kumpul makanan. Hak nak bagi makan sekali lah. Nak sekali punya makan, berhari-hari kumpul. Kumpul. Sehinggalah cukup semua makanan tu, dirasakan cukup lah. Dirasakan cukup makanan yang ada. Kita boleh perintah manusia saja, pi kutik tu, pi kutik ni. Sulaiman alaihissalam segala haiwan, segala binatang, segala makhluk dia suruh pi ambil kumpul. Segala kira boleh perintah habis. Angin, pokok, tanah, semut, semua boleh perintah. Maka tibalah masa nak bagi makan. Bila nak bagi makan, duk terfikir, nak bagi makan siapa dulu ni. Pasal nak bagi makan semua. Maka buatlah sistem beratok. Sistem beratok bukan kata sistem macam kedai mamak 786 tu. Hak tu beratok cepat. Hak ni beratok tak tahu berapa juta makhluk. Maka ketika itu ditanya pada Sulaiman nak bagi makan hak mana dulu. Hak kata beratok ni siapa duduk depan kali. Maka dimintalah oleh seekor ikan hak paling besar. Ikan hak paling besar ni minta kepada Sulaiman. Dia kata aku ni paling besar sekali lah. Dalam dunia ni aku paling besar sekali. Bagi aku dulu lah. Maka Sulaiman pun bersetuju. Tak apa bagi dia dulu. Pasal dia paling besar. Pasal dia paling nak banyak sekali pun. Selagi kalau dah tinggal sikit takut dia tak kenyang. Tak apa, kita bagi dia dulu. Dia main-main tu Sulaiman alaihissalam kata makan. Hak kumpul kata berhari-hari tu sekali ngap saja. Maka dia tanya lagi Nabi Sulaiman, mana lagi tak ada dah kah? Sulaiman kata hang makan semua dah. Dia kata dah, ini baru satu ngap. Biasa aku dapat berngap-ngap. Dan sehari Allah bagi aku makan 3 kali. Maka ketika itu tahulah Sulaiman alaihissalam, nak bagi makan sekok ikan pun tak boleh. Nak bagi makan sekok ikan pun tak lepas. Tu baru sekok ikan, kenyang pun tak. Hak makhluk lain belum makan ni. Itulah kekayaan Allah Ta'ala. Nak banding haiwan-haiwan yang kita jaga dengan Allah jaga, sihat lagi haiwan yang Allah jaga. Kucing kalau dapat kat kita dan sebagainya. Nak dibandingkan kalau kita tengok kucing hutan. Kucing hutan ni dia antaranya harimau lah. Dia keturunan yang sama, spesies yang beza.
Kalau kita tengok yang kita bela dengan hak duk ada dalam hutan, lebih sihat hak dalam hutan lagi pada hak kita bela. Termasuklah kalau kita tengok ayam hak kita jaga dengan ayam hak duk ada dalam hutan, mana yang lebih sedap lagi? Memang kalau nampak gemuk hak kita bela lagi kata. Gemuk tu sebab cucuk, hak dalam hutan tu sedap lagi. Walaupun dagingnya sedikit liat dan sebagainya, pokok-pokok yang kita jaga. Pokok-pokok yang kita jaga, tak siram 3 hari dia mula nak layu dah, tak siram seminggu dia mula kuning dah, tak siram sebulan mampu terus. Pokok yang Allah jaga tak dan siram apa pun, kita tak gaduh nak siram pun. Pokok yang Allah duk jaga bukit bukau ni hijau elok saja. Dia luruh terang mana pun lagi ada lah cara dia nak naik balik. Tu kekayaan Allah Taala. Jadi dalam bab pahala ni, kita selawatlah banyak mana sekalipun, berapa Allah nak bagi terpulang kepada Allah. Jadi jangan berpegang semata-mata, oh hari ni aku selawat 10 kali, 100 dah Allah selawat kat aku. Jangan duk kira. Selawat sahaja. Berapa Allah nak bagi, berapa Allah Ta'ala nak selawat pada kita, berapa malaikat nak selawat pada kita, tu terpulang kepada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ni maha kaya. Jadi jangan berhenti untuk minta kepada Allah. Minta lagi dan lagi. Allah Ta'ala suka kepada hambanya yang meminta-minta. Itulah hak, menunaikan hak Rabb. Hak Rabb, bukan hak Rabb lah, hak Rabb. Hak kepada Tuhan. Menunaikan hak rububiyah adalah dengan memperbanyakkan minta untuk menunjukkan bahawa kita ini adalah hamba. Dan bertanya kepada sahabat Nabi, bertanya daripada sahabat kepada Rasulullah, adakah hadir dengan hati? Hadir dengan hati ni apa? Hadir dengan hati ni dua. Cuma yang paling tepat sekali adalah khusyuk. Yang kedua tadi apa dia? Ikhlas. Ikhlas dalam melakukan amalan. Yang pertama tadi adalah khusyuk. Jadi bertanya pada sahabat ni, adakah hadir dengan hati? Mana kata adakah kena khusyuk? Adakah kena ikhlas sekali ni nak selawat ni? Maka jawab Nabi SAW, tiada. Kalau tak khusyuk pun tak apa. Bahkan ditanya pada ulama, adakah boleh jika aku berzikir tetapi hatiku masih lalai? Patutnya kalau dah berzikir, hati tak boleh lalai dah lah. Hati tu kena celak lah. Tapi ditanya, kalau boleh tak kalau aku berzikir tapi masih lagi lalai hati aku? Maka dijawab oleh ulama-ulama bahawa lebih baik berzikir di mulut itu walaupun ada lalai di hati, daripada kelalaian yang ada pada kedua-duanya sekali. Maksudnya hati pun lalai, mulut pun lalai, duk sebut benda-benda yang bukan-bukan, duk sebut benda-benda yang mencarut dan sebagainya. Nak tengok orang mencarut ni tak payah tengok jauh, pergi mamak, tengok bola, cukup lah. Kita boleh nampak dah berapa ramai orang yang berkata hak bukan-bukan. Ataupun kita tengok orang bawa kereta, orang bawa kereta pun sama juga. Macam saya hari tu, alhamdulillah hampir nak terlepas juga, tapi yang menyelamatkan saya adalah jubah yang saya pakai dan serban yang saya gulung. Inilah yang menyelamatkan saya. Kalau tidak hari tu memang terasa macam nak buh juga. Bukanlah nak buh tu pasal nak maki, nak marah. Nak marah. Cerita dia baru Khamis kedua hari tu, kira minggu lepas. Minggu lepas Khamis. Saya nak pergi mengajak dekat Simpang 4 Semanggui. Nak pergi ke Simpang 4 Semanggui tu, ada satu simpang mereka duk baru buat jalan. Jadi jalan tu saya tak tahu, kata dah ada divider apa semua, maka jalan tu dia jadi sempit lah. Maka saya bawa macam biasalah, dalam 70-80 macam tu lah, nak pergi Simpang 4 Semanggui. Duk ada kat belah Selinsin tu ada satu biji kereta, kalau saya tak silap Saga BLM. Saga tu dia main pada kiri, patutnya dia kena bagi saya lalu dulu pasal saya jalan besar. Saya jalan besar, dia jangan keluar lagi. Tapi dalam tanda duk hujan ni, duk rintik-rintik renyai-renyai tu, saya duk laju tu, dia keluar belan je tu. Bayang dia duk keluar belan, dia macam teragak-agak. Nak pergi, tak pergi. Sehinggalah saya berat. Yang nak marah tu bukan apa, pasal duk ada anak bini dalam kereta. Jadi bila mana saya berat mengejut, bukan kereta kecil tu, answer tu siapa pernah bawa tahulah dia punya berat lagu mana. Berat dalam keadaan hujan tu, sampailah
Saya pusing, kemudian saya kilas balik, nyaris tak terbalik lah kereta tu. Alhamdulillah. Kalau ikutkan kereta besar ni, jangan duk buat pusing tu, memang terbalik. Tapi Allah nak jaga, Alhamdulillah. Saya hon lama-lama. Benda ni berlaku betul-betul. Di simpang ada surau simpang 3 Selingsing. Simpang tu lah kalau siapa nak pergi belah-belah Gang Serai. Lah ni mereka ada buat divider pun semua. Dulu tak ada, dulu main keluar lah. Jadi saya pun hon lama tu, saya berhenti kereta. Dia pun berhenti belakang saya. Kira nak terlanggak tu saya rasa dalam berapa inci lagi je lah. Kalau terlanggak tu memang selamat lah. Saya pun turun kereta. Turun tu rasa macam nak marah ni. Hang pasal apa? Hang bawa kereta pasal apa? Bila saya turun, saya patah balik belakang, saya jalan dalam keadaan laju tu. Laju tu macam nak bergaduh lah. Dia buka cermin, saya tengok mak orang. Kira saya nampak bayar-bayar perempuan 40-an. Terus tak jadi marah, hilang marah. Pasal tengok kata perempuan. Perempuan ni faham lah. Dia kalau buat kereta macam mana kita faham lah kan? Betul tak? Biasa duk buat perangai macam tu lelaki perempuan buat kereta. Bukan nak kata korang perempuan lah, tapi kita faham lah macam mana mereka bawa keadaan teragak-agak dan sebagainya. Turun tingkap tu, minta maaf lah cicit, minta maaf. Saya tanya, kau sakit ke kau? Kau pasal apa? Kau okey ke? Kok lah dia kena heart attack ke dan sebagainya, sawan ke? Kita nak tahu. Dia kata, dok. Dia kata, kalut nak balik cepat. Saya duk bayang kata maghrib, nak kata dia pakai baju kerja dok. Tapi tak apalah, dia kata kalut nak balik cepat. Tapi bayangkan tuan-tuan, orang surau tu pakat keluar habis. Tengok ni, tengok habis semua. Saya kata, nyari aku tak maki orang, nyari tak tumbuk orang kata. Ni, duk ada serban atas kepala, duk ada jubah. Kok viral kata, hilang maruah kata. Tapi Allah Ta'ala nak jaga masa tu. Buka-buka tingkap tu, Allah perempuan. Nak. Alhamdulillah ketika itu Allah jaga mulut, Allah jaga sikap dan sebagainya. Jadi sebelum Allah Ta'ala nak jaga tu, kita kena jaga dululah. Berjaga-jaga dalam keadaan jangan time tak pakai kopiah, perangai hauk. Pakai kopiah, baru nak rasa insyak sikit. Walaupun ada sebagai orang kata apa, kok tak malu dengan Tuhan pun biar malu dengan kopiah. Biasa dengar, tak malu ke Tuhan pun biar malu ke kopiah. Malu ke kopiah tu makna kata kalau dah rupa tu pakai tudung labu, kalau pakai kopiah, kalau dah pakai jubah biar perangai elok sikit. Kurang gitulah. Biar zahir tu kena dengan batin. Jadi dalam bab hati ni kalau kita berzikir, bila kita membaca Al-Quran dan selawat, maka Allah Ta'ala akan terima sama ada khusyuk tak khusyuk, ikhlas tak ikhlas. Cumanya dalam bab ikhlas ni tak berapa tepatlah di dalam hadis pada hati. Yang lebih tepatnya lagi adalah berkenaan dengan khusyuk. Tiada amalan yang diberi pahala melainkan dengan khusyuk juga. Contohnya dalam bab khusyuk ni nak. Biasa kalau kita pergi sembahyang Jumaat. Bila kita pergi sembahyang Jumaat, ada kadang-kala kita terlambat. Tu biasa. Saya sebagai khatib pun saya pernah terlambat. Dah zuhur dah, azan zuhur dah. Tapi saya belum sampai lagi. Masa duk PKP hari itu, boleh buat solat Jumaat di surau-surau. Jadi surau-surau ni memang kekurangan imam lah. Dia tak macam masjid. Masjid ni dia dah ada imam hak boleh baca khutbah apa semua. Surau ni biasa mereka akan panggil ustaz-ustaz jemputan. Jadi hari itu sama juga jemputan di belah Semanggui. Saya daripada Simpang. Masa tu adalah roblok dekat Masjid Kampung Diu tu ada, duk beratok panjang tu, duk pelan, duk tanya satu. Cuba maitan kita dia jadi tak tanya banyak lah, pasal dia tengok kata serban jubah dia tak tanya banyak. Tu pengalaman saya lah. Saya bila mana lalu roblok, kalau kebetulan memang duk jubah, duk serban, setakat ni alhamdulillah tak pernah nak tanya banyak. Bahkan kadang-kadang tu buka tingkap pun tak payah. Tapi kalau kita pakai baju biasa, kadang dia kalau boleh nak jenguk pakai kaki tu, nak tengok apa dia ada bawa kereta ni. Jadi dalam pada duduk lambat-lambat dah sekali sampai-sampai tu, orang dah azan dah rupanya. Tak apalah. Janji jangan azan kedua je lah. Dia tengok orang lain nak khatib. Jadi dalam bab sembahyang Jumaat ni, biasa bila mana datang tu dalam keadaan khatib naik dah. Tu yang pertama, khatib naik dah. Yang kedua adalah bila yang
duk bertugas tu dah nak azan yang kedua. Bila azan kedua, khatib dah naik atas, maka masih ada lagi orang yang masuk. Semasa ada orang lagi yang masuk ni, ni kita kata bab orang yang masuk lah, bukan bab orang yang ni lambat dan sebagainya. Dia taklah lambat sangat, tapi lambat jugalah. Besok kita akan tengok 3 keadaan ataupun 3 karinah. Yang pertama adalah dia masuk kan, bila nak azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia masuk, dia berdiri, dia tunggu. Dia tunggu azan selesai. Yang kedua, dia masuk, dia semayang terus. Dia tengok khatib ke atas, dia tengok bila azan, dia buat tak tahu, terus dia semayang. Yang ketiga, dia masuk, dia tak tengok apa, duduk terus. Di antara 3 ni, tuan-tuan rasa siapa yang tak mengaji? Hari ni pagi ni kita main pop quiz sikit ya. Rasa-rasa siapa yang tak mengaji? Hak masuk semayang ke, hak masuk diri dulu ke, atau hak masuk terus duduk? Hak mana yang tak mengaji dalam bab main Jumaat? Duk rasa-rasa lah, dah rasa-rasa. Satu dengan 2 jenis tak mengaji. Tuan Iman kata 1 dengan 2 jenis tak mengaji. 2, 3. 2, 3 jenis tak mengaji. Baik. Bila kita sembahyang Jumaat, mendengar khutbah itu satu kewajipan ataupun sunat? Dia baik. Dari sudut dalilnya ada. Dari sudut dalilnya, yang pertama adalah berkenaan dengan bercakap-cakap. Dalil hadis yang pertama adalah berkenaan bercakap-cakap, iaitulah Nabi sebut apa? Siapa yang berkata diam kepada saudaranya, maka Jumaat dia telah sia-sia. Dia tengah duk baca khutbah tu, hang diam sat boleh tak? Contohnya, sembang tak habis-habis. Padahal bukan sembangan dia, duk sembang 2 orang tu. Ataupun cakap kat budak, diam. Yang kedua adalah hadis berkenaan dengan Rasulullah melarang sahabat-sahabat ni daripada bermain batu-batu kerikil. Batu kerikil. Pasal zaman Rasulullah, Masjid Nabawi bukan ada karpet serupa ni, sedap. Zaman tu pasyak yang diratakan. Jadi kadang-kadang ada batu-batu kerikil. Mereka bukannya ada simen serupa kita, masuk, basuh kaki apa semua, masuk dalam masjid ada pelapis kaki, tak ada. Masuk tu kadang-kadang dengan pasyak-pasyak dengan batu-batu, mana masuklah. Jadi bila masuk tu kadang ada batu kerikil. Jadi tengah duk dengar khutbah tu, Rasulullah larang melakukan satu perbuatan yang tak ada kaitan dengan khutbah, yang tak ada kaitan dengan khatib yang sedang membacakan khutbah. Jangan buat. Termasuklah minum ayak, termasuklah main batu kerikil, termasuklah baca Quran, termasuklah tidur. Tapi tidur boleh ramai tak? Apa jua? Maka dalam bab tadi berkenaan dengan 3 orang. Yang pertama adalah orang yang masuk dia berdiri. Yang kedua, orang yang masuk dia terus semayang. Yang ketiga, dia masuk dia terus duduk. Yang mengaji 2 orang, yang tak mengaji seorang. Yang mengaji seorang apa dia? Yang mengaji seorang ni adalah bila dia tengok khatib dia dah duduk di atas, dan bila dah nak mula azan, maka muncul dalam kepala dia, aku mesti bersedia dan melengkapkan diri untuk mendengar khutbah, duduk dalam keadaan selesa. Pasal khutbah dah nak mula, nak azan dah. Bahkan kadang-kadang masuk tu dah habis dah azan. Tu yang pertama, terus duduk. Pasal tahiyatul masjid tu hukumnya sunat sahaja, nak dibandingkan dengan mendengar khutbah. Tu dipanggil fiqh awliya, keutamaan dalam ibadah. Yang kedua adalah orang yang mengaji juga, orang yang mana dia masuk, dia tengok dah nak mula, dia terus semayang, dan semayangnya itu diringankan.
Diringankan tu maksud apa? Iftitahnya pendek saja, ataupun tak baca iftitah, ataupun dia baca surah yang pendek saja, atau tak payah baca surah, ataupun rakaat pertama tu terus berdiri ataupun terus duduk untuk dia semayang, dalam keadaan meringankan, mempercepatkan dan memudahkan semayang, supaya ketika mana habis saja semayang, khutbah itu sempat dia dengar, dan orang belakang yang nak dengar khutbah tidak diganggu pandangan dengan keadaan dia yang tengah semayang. Jadi yang tak mengaji ni adalah orang yang masuk, dia macam dengar lagu negaraku. Dia masuk-masuk, dia tegak tu. Duk tunggu apa tak tahu. Kalau kita tanya pasal apa pakcik berdiri, hormat azan. Hormat azan dia bukan berdiri. Nah, hormat azan adalah menjawab azan dan membaca doa selepas azan. Adapun berkata-kata semasa azan, berdiri semasa azan, baring semasa azan, paling berat pun ada sebahagian ulama sebut makruh sahaja. Itu paling berat. Pada pendapat qaul yang lain mengatakan harus tak ada masalah. Nak sembang masa tengah doa azan tak ada masalah. Jadi dalam bab khusyuk ni, kalau kita tengok dalam konteks mendengar khutbah, hilang khusyuk dalam mendengar khutbah, hilang perhatian dalam mendengar khutbah, maka sia-sia Jumaat. Bukan kata terbatal Jumaat, tak. Sia-sia Jumaat. Termasuklah bagi orang yang mana khutbah telah dimulakan, lalu baru dia masuk melangkah ke dalam masjid. Khutbah mula dah. Maka malaikat yang mencatat pahala orang yang masuk itu akan masuk sekali untuk duduk dan tidak lagi mencatat nama orang yang masuk ke masjid selepas daripada pembacaan khutbah. Ini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi kalau kita masuk ketika sembahyang Jumaat, dah tahu dah kita lambat, khutbah dah nak mula, jangan duk buat rajin. Jadi kalau di masjid ni nampak siapa hak jenis buat rajin, kalau kenal orang tu, habaq kat dia, kata pas ni Jumaat terus dengar lebih afdal. Tegak gutulah lebih afdal. Jangan tegak tu macam benda tu kita kata apa? Woi, haram duk diri macam apa? Jangan tegak macam serupa benda tu haram. Dia kaedah tegak tu tak sama. Tegak tu adalah afdal duduk teruslah noh, nanti kalau dah main lambat. Tak pun nak lagi afdal main awal. Main sebelum bilai main sebelum tok siap main, lagi afdal main awal. Nak jadi tok siap tambahan free of charge pun tak apa, tak ada masalah. Nak banyak pahala. Tolong buka masjid. Jadi dalam bab semayang kena ada hadir hati. Kalau tak hadir hati, tak khusyuk dalam semayang, semayang dalam keadaan merewang dan sebagainya, pun sama juga, sia-sialah semayang. Dari sudut pahalanya, kalau dia semayang jemaah, pahalanya akan dikurangkan persatu. Pun dalam hadis juga sebut. Sebab kalau semayang berjemaah 27 kali ganda, maka sebarang khilaf-khilaf yang ada, salah-salah benda yang ada di dalam semayang, pada bukan perkara yang diwajibkan, maka akan mengurangkan pahala. Pahala tu kurang. Itu semayang jemaah. Tapi kalau semayang sendiri, udahlah satu, maka itu yang satu pun tak ada. Disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kejahilan yang disengajakan. Kejahilan ni ada yang sengaja, ada yang tak sengaja. Kejahilan yang tidak disengajakan boleh solat, boleh sujud sunat sahwi. Itu adalah kejahilan yang tidak disengajakan. Tapi pada kejahilan yang disengajakan mengurangkan pahala. Itu sahaja. Kalau dalam pada yang sunat, kalau pada yang wajib membatalkan semayang. Dia tak dikira sebagai jahil ni, tak apa, sah, tak ada. Kalau dia dalam fasa belajar, itu cerita lain. Tapi kalau dia ni adalah seorang mukallaf, bukan lagi dalam fasa belajar, akal cukup, umur cukup, manusia pula, bukannya haiwan, merdeka pula, orang yang mana boleh buat keputusan sendiri, maka dia adalah dari kalangan orang yang mukallaf, diwajibkan dia untuk menuntut ilmu pada yang tiga, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf.
Jadi itu dalam bab hadir hatilah, yakni berkenaan dengan khusyuk. Jadi dalam bab baca Quran dan juga selawat ke atas baginda Nabi SAW tak memerlukan kepada khusyuk, melainkan pada ibadah yang lain memerlukan kepada khusyuk dan juga tumpuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alf marrah lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang berselawat ke atasku 1000 kali, tiada mati ia hingga dipersukakan baginya dengan syurga. Yaknilah berada di dalam hati yang paling tenang, ataupun kita panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadakhuli ibadi wadakhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati-hati yang tenang, hati-hati yang lapang, hati-hati yang bersih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah ni pun satu peringkat juga. Satu peringkat yang mana dia masuk syurga tu dalam keadaan dia redha kepada Allah dan Allah redha kepada dia. Inilah hati yang tenang. Jadi orang yang hati dia tenang ini sehingga dia dijemput oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam syurga. Dan sebelum dia mati, dia akan dipersukakan oleh Allah Ta'ala dengan berita-berita daripada syurga. Caranya bagaimana? Sama ada dia duduk dalam kuliah agama, atau Allah memberikan mimpi kepada dia, atau Allah Ta'ala menurunkan malaikat kepada dia untuk mengkhabarkan kepada dia, dipanggil sebagai Bashirul Mu'minin, berita-berita baik kepada orang-orang mukmin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10, wa man shalla alayya 10 sallallahu alaihi biha 100, wa man shalla alayya 100 sallallahu alaihi biha 1000, wa man shalla alayya 1000 lam tamassahu an-nar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, nescaya menselawat Allah Taala atasnya dia 10 kali. Dan barang siapa yang selawat ke atasku 10 kali, nescaya menselawat Allah Taala akan dia 100 kali. Dan barang siapa yang berselawat ke atasku 100 kali, berselawat Allah ke atasnya 1000 kali. Dan barang siapa yang berselawat ke atasku 1000 kali, lam tamassahun nar, tiada disentuh api neraka. Tiada disentuh api neraka ni bukan kata dia ni orang yang tak buat dosa, tetapi orang yang mendapat syafaat Rasulullah, walaupun kewajipan dia itu adalah masuk neraka, sebab dia rajin selawat kepada Rasulullah. Jadi dalam bab beramal ni kita tak tahu amalan yang mana satukah yang akan membawa kita ke dalam syurga. Kita jangan menyangka ni solat fardu ni aku jaga elok ni, aku masuk neraka, aku masuk syurga ni pasal solat fardu lah. Belum tentu. Ada orang dia solat fardu elok, puasa elok, apa lagi? Elok belaka. Tapi ada je masuk neraka. Nak kita baca dalam hadis-hadis Nabi nak. Dia jaga amal, kita tengok dia baik ni. Amalan dia bagus sungguh. Nak wa qadimna ila amal. Bila mana Allah Ta'ala mengira amal-amal dia, yang mana amal-amal tu dia rasa amal baik ni, aku semayang, aku puasa, jemaah pula tu, rajin pergi tahlil, pantang ada tahlil memang ada lah muka dia, memang rajin sungguh. Jadi tak ada majlis agama yang dia tak ada. Faja'alnahu haba'an manthura. Tapi dekat akhirat pahala tu semua berhamburan seperti debu-debu yang berterbangan. Pasal apa? Maka ada orang yang mana jangan duk merasa okey lah ni, okey dah, aku masuk syurga pasal ni. Belum tentu. Boleh jadi dia masuk syurga di atas asbab berkah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam amalan agama ni tak buat semua, jangan tinggal semua. Buat mana yang kita mampu, buat mana yang kita boleh sampai. Ada orang dia tak boleh nak selawat banyak-banyak, tapi dia kata aku boleh nak sembahyang jemaah ni, boleh. Ada orang dia nak sembahyang jemaah tak boleh, berat. Mungkin ada kesakitan, mungkin ada kesibukan dan sebagainya, tapi rajin sedekah pula.
Ada orang dia tak boleh nak pergi tahlil orang, pasal dia kalau pergi tahlil satgi dia jadi gemuk cepat macam saya kan. Kerja dia rajin pergi tahlil. Maka dia kata tak apalah, tak pergi tahlil pun tapi aku rajin selawat kat rumah contohnya. Jalan. Tak tinggal semua walau tak buat semua. Asalkan memperbanyakkan ibadah dengan bersangka, ya Allah aku tak tahu amal ibadah mana yang bawa aku ke syurga. Tapi jadikanlah salah satu daripada ini mewajibkan aku untuk masuk ke dalam syurgamu. Itu adalah doa-doa yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya salah. Man nasiya insan. Man nasiya salata alayya faqad akhta tariqal jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lupa, itu maksud nasiya tadi. Barang siapa yang lupa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad akhta, maka sungguhnya tersalah ia, tariqal jannah. Akhta ni maksud dia silap lah, silap. Dia macam ni, akhta ni maksud dia duk rasa jalan tu betul tapi jalan tu sesat. Itulah. Jadi faqad akhta ni makna kata dia duk merasa kata macam saya sebut tadilah. Rajin dah ibadah, rajin dah pergi kuliah agama dan sebagainya. Tapi selawat pada Nabi ni cukup malah. Bahkan bila disebutkan nama Rasulullah, dia buat menyombong je, dia tak selawat balik kepada Rasulullah. Tidak menunaikan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni maksud kata kewajipan yang ditunaikan lah. Dia tak selawat pada Rasulullah. Maka sesungguhnya Rasulullah kata faqad akhta. Dia ni silap jalan. Dia duk merasa kata jalan tu jalan syurga. Rupa-rupanya itu bukan jalan menuju ke syurga. Wal'iyadzubillah. Dan murad, yaknilah pada berkehendak dengan lupa itu tinggal selawat, tiada menyebut akan dia sekali-kali. Sengaja dia tak nak selawat pada Rasulullah kerana malah pada diri sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya as-salah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang terlebih aula manusia dengan aku. Terlebih aula manusia dengan aku ni maknanya yang terlebih hampir mereka itu daripada aku dan terlebih sebenar. Terlebih sebenar tu makna kata lebih berhak dengan syafaatku pada hari kiamat. Orang yang terlebih banyak selawat mereka itu pada atas dunia. Orang yang terlebih banyak mereka itu selawat atasku pada dunia kerana membanyakkan selawat. Itu menunjukkan atas sebenar-benarnya kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pada hari ini nak menunjukkan kasih pada Rasulullah ni, kita tak boleh macam sahabat tunjukkan kasih pada Rasulullah. Kasih pada Rasulullah yang ditunjukkan oleh para sahabat, boleh peluk, boleh bagi makan, boleh keluar sama-sama, boleh bersembang, boleh melawak. Jangan kita kata Rasulullah tak pandai melawak. Rasulullah melawak sampai teriak orang. Kita melawak juga, tapi orang duk sakit hati dengan kita. Rasulullah pun biasa melawak. Ketika mana Rasulullah melawak dengan ibu susuannya. Tapi melawak tu kira kita kata melawak kasar lah. Tapi melawak cara Nabi. Melawak cara Nabi ni macam mana? Tiada apa pun yang terkeluar daripada mulut Nabi, melainkan benda tu semua ada manfaat. Bukan macam mulut kita. Kadang kita ada kala kita bersembang banyak khilaf, banyak salah. Tu yang dalam hadis sebut falyakun khairan aw liyasmut. Dalam bab menyebut kata-kata ni sebut benda hak elok. Falyakun khairan. Sebutlah benda yang baik-baik semampu dan seusaha boleh. Kalau tak boleh aw liyasmut, ataupun kamu diam. Diam lebih baik sehingga diminta untuk berbicara daripada berbicara sampai disuruh untuk diam. Kalau orang tu jenisnya cakaplah sikit, duduk diam je, apa tak bergoi dengan orang. Lebih baik lagi daripada ni kerja cakap tak reti diam lagi hina. Maka lebih banyak diam itu lebih baik daripada banyakkan bercakap. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqah lidhunubikum kama yamhaqul ma'un nar. Bermula pada selawat itu kata Rasulullah, menghapuskan dan menghilangkan dosa-dosa kamu. Dari seperti mana yamhaqul ma'un nar, seperti mana disimbahkan air kepada api. Menghapuskan dosa-dosa.
ketika mana kita masih ada dosa yang melekat di atas badan kita. Seperti mana katanya Abu Bakar As-Siddiq, bermula selawat ke atas Nabi SAW itu terlebih menghapuskan dosa daripada air bagi hitam loh. Bagi hitam loh. Loh ni dia ada dua. Loh ni yang pertama sejenis ikan dalam laut. Yang kedua loh ni dia adalah, kalau orang zaman kita ni kita panggil papan hitam. Papan hitam, ataupun kalau dalam sudut Arabnya loh ni tempat-tempat yang kita menulis atas batu, apa lagi, atas pelepah yang berwarna gelap, kemudian kita tulis dengan kapuk, jadi cerah. Jadi bermula selawat atas Nabi SAW itu terlebih menghapuskan bagi dosa daripada air, bagi hitamnya loh. Jadi kalau kata ada batu warna hitam contohnya, yang hitam disebabkan oleh contengan manusia ke apa dan sebagainya, kita guna air nak bersih, lepas tu kita gosok. Jadi selawat kepada Rasulullah ini umpama air yang disimbah kepada api, menghapuskan dosa dan menghapuskan bagi hitam-hitam yang ada di dalam hati kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jumu'ah fi kulli jumu'atin 40 marrah mahallahu dhunubahu kullaha. Barang siapa yang berselawat ke atasku pada tiap-tiap hari Jumaat 40 kali, menghapus oleh Allah Ta'ala akan segala dosanya sekaliannya. Apa maksud dosa sekaliannya? Daripada yang paling latest punya dosa. Kalau kata dosa yang paling latest tu paling terdahulu punya dosa sampai dosa yang paling latest. Tu. Kalau kata dosa yang paling terawal dia buat tu, balik-balik buat dosa dah contohnya. Maka daripada dia balik itulah Allah Ta'ala ampunkan dosa dia sampailah dosa yang paling terbaru. Kalau kata baru seminit lepas. Daripada balik sampai dosa yang paling terbaru. Itu selawat pada Rasulullah. Di antara kelebihan yang lain lagi, kalau kita baca dalam bab fadilat solat berjemaah, di antara yang boleh menghapuskan juga dosa daripada awal-awal hari sampai habis-habis hari ini adalah amin bersama imam. Itu sebab kalau kita tengok sebahagian imam yang jenis mengaji ni, dia tak cepat, dia ada masa dia. Waladdallin, dia berhenti pada satu subhanallah. Amin, ada dua kat situ. Yang pertama, dia bagi peluang jemaah nak baca doa. Doa yang afdal baca ketika mana di antara dhalin dengan amin tu adalah Rabbighfirli wa liwalidayya. Kalau kata Rabbighfirli saja pun boleh. Nak afdal tambah sikitlah mak ayah kita sekali, Rabbighfirli wa liwalidayya. Diaminkan sekali oleh malaikat. Yang kedua adalah dia nak bagi napah kepada makmum ini supaya boleh sama-sama kita mengucapkan amin. Jadi jangan waladdallin. Dia jangan terus. Afdalnya berhenti sekejap. Sama juga macam nak baca surah. Amin. Jangan terus Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sejenak. Sejenak pada kadar yang Nabi sebut sunatnya habis pada kadar satu Al-Fatihah. Jadi imam ni seolah-olah macam dia baca baliklah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Pada kadar sampai waladdallin, lepas tu baru dia baca surah. Tu afdal kita buat tiap-tiap solat fardu. Tapi tarawih tu kan buatlah. Tarawih dah lah 20. Baca panjang pula. Tunggu pula tu. Kita risau sekali tinggal 8, kita ngetuk siap kat belakang. Bila cabut lari. Jadi kalau dalam bab sembahyang, kalau terutamanya solat fardu, perbanyakkan kita mengamalkan yang sunnah-sunnah dan yang sunat-sunat. Kerana itu adalah yang memperbanyakkan pahala dan juga yang permudahkan makmum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama' hijabun hatta yusalliya alai fa idza yusalli alayya an kharaqa dhalikal hijab wa rufi'a ad-du'a. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada doa melainkan adalah antaranya dan antara langit itu hijab. Jadi hijab ini ada di langit-langit
yang mana akan menghalang ataupun menutup daripada doa itu diterima atau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sehinggalah diselawatkan pula ke atasku. Maka apabila diselawatkan ke atasku, maka carilah yang demikian hijab itu. Carilah hijab tu, mana kata terbuka lah. Dan diangkat doanya ke langit, yakni diperkenankan pada dia. Jadi afdal kalau kita baca doa, kita selawat, tapi biasanya memang selawat lah. Jaranglah kita dengar imam ataupun kita sendiri baca doa tak selawat pada Rasulullah. Kurang-kurangnya kita kalau dalam bab berdoa ni, kita jangan tinggal dalam 3 ke 4 doa, jangan tinggal. Yang pertama adalah memuja-muji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua adalah selawat pada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ataupun wassalatu wassalam ala rasulillahin nabi, selawat pada Rasulullah. Yang ketiga adalah mendoakan kedua ibu bapa, Allahumma rabbighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu kalau baca doa ramai-ramai. Yang keempat adalah mendoakan pada keseluruhan umat Islam, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang ni dia panggil doa bilion pahala atau doa bilion pahala. Doa bilion pahala ni dia bukan satu dalil yang barulah. Dia juga kaitan dalil yang mana kita baca dalam hadis berkenaan dengan berbuat baik sesama manusia ataupun ikramul muslimin. Bila mana kita berbuat baik kepada manusia, di antaranya mendoakan saudara se-Islam. Mendoakan saudara se-Islam ni Nabi sebut yang paling afdal, yang paling cepat dikabulkan Allah adalah doa yang tidak diketahui, yang tidak didengari oleh orang yang didoakan. Contohnya kita ada sahabat yang nak pergi umrah, maka kita doa dalam sembahyang, ya Allah berilah kemudahan kepada dia, ya Allah berilah kepada dia umrah yang mabrur, ya Allah. Dia tak tahu kita doa kat dia. Doa itu adalah lebih afdal. Dalam kita doa pada dia, Nabi sebut malaikat mengaminkan doa itu untuk kita sekali. Itu sebab kalau kita nakkan sesuatu perkara, kita doakan sesuatu perkara tu kepada orang yang Islam, orang yang saudara kita. Contoh kita terasa nak kaya, jangan ya Allah berilah kekayaan kepada aku. Yang lebih afdal, ya Allah berilah kekayaan kepada adik-beradikku, ya Allah. Doa supaya adik-beradik kita jadi kaya. Tengok-tengok kita kaya dulu. Rupa-rupanya malaikat yang aminkan doa itu terlebih afdal untuk kita berbanding dengan yang saudara kita dapat doa kita tadi. Jadi kita dapat pahala disebabkan oleh mendoakan saudara kita. Sama juga kalau kita doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Pasal apa beza? Pasal orang yang muslim belum tentu mukmin, tapi orang yang mukmin sudah tentu muslim. Itu saya pernah perjelas adalah sebelum ni. Yang keduanya adalah mendoakan pula al-ahya, yang hidup-hidup, minhum wal amwat, dan juga mereka yang telah mati. Kalau yang hidup saja orang Islam ada lebih kurang 2 bilion. Lah ni orang dekat manusia dekat atas bumi ni, lah ni dah meningkat dah, bukan 7 bilion dah. Dia dah jadi 8 bilion dah. Jadi dalam manusia hak 8 bilion ni, yang Islam, yang Muslim ada 2 bilion lebih. Maka doa kepada orang yang al-ahya sahaja pun dah 2 bilion lebih dah. Yang orang mati, hak orang mati lagi lah ramai. Daripada zaman Rasulullah sampai ke kita hari ini, hak kata orang Islam ni, yang sedara kita, sesyariat dengan kita, seakidah dengan kita, lagi bilion-bilion kita tak tahu. Maka doa ini memperbanyakkan juga pahala pada kita, jangan ingat. Yang kelima, barulah mendoakan kepada diri sendiri. InsyaAllah mujarab dan mustajab doa itu. Dan yang terakhir, inilah lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yawmin 100 marrah qadallahu lahu 100 hajah 70 minha li akhiratihi wa 30 minha li dunyah.
Dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang berselawat ke atasku pada satu hari 100 kali, ditunaikan Allah baginya 100 hajat. Yang mana daripada 100 hajat itu, katanya Nabi, 70 daripadanya di akhirat dan 30 baginya adalah di atas dunia. Iaitulah berkenaan dengan hajat-hajat, keinginan-keinginan dan barang-barang yang diciptakan hati. Dan hadis yang terakhir lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashshara bil jannah. Barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali, menselawat Allah dan malaikat atasnya 20 kali, dan tiada ia mati hingga disukakan dia dengan syurga. Jadi dalam bab berapa kali, 10 kali ke, 20 kali ke, 100 kali ke, wallahu alam, terpulang kepada Allah di dalam memberikan apa jua pahala dan ganjaran dalam bentuk keduniaan ataupun akhirat kepada kita selaku hamba, hanyalah menerima sahaja dan bersyukur serta menghargai apa sahaja yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab daripada selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan mempermudahkan jalan kita untuk balik ke kampung halaman kita, yaknilah syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.